Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama kita pada pagi ini merupakan seorang pengawal keselamatan di Sekolah SK Bukit Teri, iaitu Pak Cik Nasir. Jadi pada pagi ini kami akan bertanya sedikit sebanyak soalan berkaitan dengan tugas-tugas harian beliau sebagai pengawal keselamatan untuk menjaga keselamatan sekolah ini. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama Pak Cik. Ya. Okey, jadi soalan pertama daripada kami, boleh tak Pak Cik terangkan secara ringkas tugas Pak Cik sebagai pengawal keselamatan di sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir bin Krisa, pengawal keselamatan Sekolah Kebangsaan Bukit Teri. Okey, tugasan saya pada setiap hari ialah pertama menyambut kedatangan murid di awal pagi. Kedua, kami akan menjaga lalu lintas apabila murid kedua datang sekolah. Dan ketiga, membuat rondaan di setiap kawasan sekolah mengikut jadual, iaitu 2 jam setiap kali buat rondaan lah. Kita teruskan pada soalan kedua. Okey, bagaimana kawalan keluar masuk murid? Ibu bapa dan pelawat dilakukan di sekolah ini? Bila-bila Okey. Bagaimanakah kawalan keluar masuk ibu bapa dan pelawat dilakukan di sekolah ini? okey, di kawalan memasukkan keluarga, kami membuat rekod, itu memasukkan catatan nama, alamat dan bukti-bukti peribadi di dalam buku log. Sebenarnya kami memberi tanda kad pelawat untuk memastikan keselamatan pada pelawat lah. Okey, seterusnya, apakah cabaran utama dalam memastikan keselamatan sekolah terjamin? Kekangan utama keselamatan sekolah ni adalah di waktu kemuncak, di mana murid terlalu ramai, sedang kami tak sempat untuk membuat kawalan ke atas kanak-kanak yang ramai. Anggota kami sekarang ada 4 orang. Waktu yang paling kemuncak ialah waktu masuk dan waktu keluar murid daripada sekolah. Okey, untuk soalan yang terakhir, Cik. Okey, pada pendapat Cik, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan keselamatan sekolah? Pada pendapat saya, untuk menambahbaikan keselamatan sekolah, kita perlu menambahkan sistem CCTV, menambah lampu isyarat di jalan bagi mengelakkan kerosakan jalan raya, dan menambahbaikan pagar-pagar yang sedia ada yang agak lusuh pada masa sekarang lah. Itu sajalah penambahbaikan yang harus ditingkatkan. Okey, itu saja Cik temu bual kita pada pagi ni. Terima kasih atas informasi yang begitu banyak. Itu saja. Okey, boleh tengok kamera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cik. Ya.